Ha, 2 helai tu memang daripada pukul 8 pagi sampai pukul tu. Sampai ke husband saya call. You kat mana ni? Dah pukul apa dah? Ya Allah, I ingatkan pukul 9. Masih dah pukul 10 malam. Kat sinilah Rosli. Bro, maknanya dua muka surat tu berulang-ulang untuk difahamkan. Saya ulang. Untuk Dia tak boleh move kalau you tak faham yang first tu. sebab level dia berlainan ya. Berlainan. Sebab saya kaji kitab Arab. Ni semua kitab-kitab ni saya guna untuk PhD ni. Jadi bila saya kaji Sibawih, Jurjani, saya kaji Ibn Faris, saya baca kitab-kitab yang madar, saya ngajar buku yang diajar di negara dunia Arab yang klasik tu. Dekat sini. Jadi bila saya kaji tu, cara pembacaan saya terhadap Government Binding by Chomsky tu adalah hasil rentetan daripada pemahaman konsep amil yang terdapat dalam Sibawih. Saya kata dia ni, Chomsky ni mesti tahu bahasa semetik yang lain. Kalau dia tak tahu bahasa Arab, dia mesti tahu Ibrani. Ya. Maknanya bidang yang buku yang ditulis tu mengambil intipati dan kajian serta tulisan daripada buku-buku ataupun pemikiran linguistik yang sebelum ini. Yes, Chomsky ni dia, yang menarik tentang Chomsky ialah dia memegang bahawasanya language itu bukan daripada behavioral. Bukan daripada tabiat. Tingkah laku. Dia tidak seperti Saussure, dia tidak seperti yang lain-lain tu daripada Jerman apa semua. Dia datang dalam membawa kaedah linguistik itu mesti daripada thought. Pemikiran. Dan ini yang dibawa oleh ulama-ulama Arab silam. Ulama-ulama beragama Islam. Ya. Sebab itu Ibn Khaldun, Sibawih, Jurjani, Ibn Faris dan ramai lagi, dia orang mengatakan bahawasanya language itu, sebab itu kita dapat membezakan Adam AS dengan makhluk sebelum itu. Dia bermula daripada pemahaman konsep intelektual tu. Ya, betul. Linguistik tu. Tu yang saya boleh bercakap dalam video tu. Saya confident lah. Saya tak tahu kenapa orang lain tak tahu kan. Jadi saya bercakap dalam video tu beza dalam surah Al-Baqarah tu. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Maksudnya di situ perkataan Hamzah, dan kita dia tahu dalam setiap Quran tu dia ada, setiap huruf tu ada makna. Betul. Kalau you kata hal taj'alu dah lepas. Kalau you kata ataj'alu sekarang. Lepas tu Allah Ta'ala kata ini a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian dia kata ini ja'ilun pula. Aku ni sekarang tengah menjadikan. Jadi kaedah nahu tu dalam konsep isim fa'il, fa'il mudhari' itu sama. Itu bab tu saya mengajar. Jadi bila kita baca tu, kita nak highlightkan tentang ada makhluk lain sebelum Adam yang tidak lengkap pemikirannya, back kepada cerita yang kajian saya tu lah. Yang baca Government Binding Theory tu, buku tu 2 helai. Kalau lah Rusli tengok buku tu penuh dengan kiraan max. Betul. X, kuasa 2. Sebenarnya dia mewakili pemahaman max tu kepada linguistik. Memang bukan mudah. Tu yang saya baca tu sampai hanya 2 helai selama sehari tu. Kemudian dengan Arab ni tak ada masalah. Kita dah strong buat tu. Dah asasnya dah kukuh. Dah kukuh. Jadi bila nak kaitkan tu, maksudnya Chomsky ini melihat kepada philosophical. Dan bila you menyentuh tentang philosophical, maksudnya benda tu broad tau. Besar. Benda tu besar dan you boleh pergi jauh. Kalau you base kepada behaviorist, very narrow down dan terhad. Sebab tu dia orang tak boleh nak kembangkan idea. Ya, betul. Nampak saya setuju. Sebab itu bidang saya falsafah. Bidang falsafah nahwu Arab. Bila you pergi kepada falsafah, you tak akan berhenti. Sebab jiwa you tak boleh berhenti. Dia akan ada sesuatu yang baru lepas ni. Jadi bila tesis saya tu berhenti, Chomsky dengan Sibawih macam ni semua. Lepas tu berhenti tu, saya nak mencari lagi. Dalam masa cerita pasal Chomsky tu ada sebut Greek. Saya bila Greek, saya baca catatan daripada Universiti Cambridge, Oxford. Dekat sini belakang sekarang dah semudah. Dah ada online semua kan. Kita baca semua tu. Ni artikel ni cerita pasal yang kita ni. So how to develop your understanding to
to get a new theory. Jadi saya bermula daripada situ, and then I try to write. And my first article published. Di mana tu, Prof? Leiden University. Leiden. Saya Pergi dah? dah pergi. Saya jumpa koleksi surat-surat kerajaan Melayu lama. Saya melihat satu sebuah buku bahasa Nusantara yang telah pupus, yang tidak ada lagi bahasa tu. Ada satu buku. Saya cakap, oh, this is amazing. Dan saya jumpa seorang pensyarah dan juga pengkaji berketurunan Perancis, boleh bercakap dalam 7 bahasa termasuk bahasa Melayu Indonesia. Tapi dia kata dia dah lupa. Tapi saya rasa kami masuk perpustakaan tersebut dengan kebenaran khas. Sebab mereka tidak allow orang yang biasa untuk meninjau ataupun melihat koleksi tersebut. Dan saya yakin apa kalau di Leiden University, maknanya kualiti penulisan Prof tu bukan calang-calang lah, Prof. Ya, lepas Leiden, you tahu tak, Rosli, you tak pernah belajar luar negara. You hanya pergi luar negara. Masa tu saya tidak lagi terima award, saya tidak lagi bentang paper. Tidak dapat lagi pengiktirafan belum seperti lagi sekarang. Saya peringkat permulaan. Ya. Permulaan, jadi bila you pertama kali publish dekat overseas, lepas tu masa kan dia ada ranking kan. Saya pun baru belajar masa, ada ranking, best kan. Jadi kan, saya makin menulis. Prof, maksudnya itu adalah titik tolak kepada apa yang evolusi kerjaya Prof sebenarnya. Yes, itu sebenarnya. Leiden, kemudian saya sebenarnya tesis saya tulis dalam bahasa Arab. Jadi bila you dah lama menulis bahasa Arab, you nak menulis dalam bahasa Inggeris. Sebab bila menulis bahasa Inggeris, you punya market luas. Betul. Jadi saya menulis yang Leiden tu in English. Pula. Okay. Saya enjoy sebenarnya nulis in English. Jadi dia banyak seolah-olah saya bercakap dengan bangsa itu. Ya, itu. Betul. Saya menulis. Jadi bila saya menulis tu in English, diorang terima semua. Lepas tu saya tulis lagi in English juga. Publish dekat Melbourne. Okey, sebelum tu saya ada kontak MJ Carter, saya sebut kata, saya kata Professor MJ Carter, could you tell me which topic that has never been touched by anybody in this field? I cakap. Dia mungkin kalau saya lah jadi Carter, saya cakap, ini bukan biasa soalan ni. Sebab beyond, saya rasa benda tu luar. Sebab Rosli, kalau I tak tanya dia kan the big one kan. Kalau I tak tanya dia, I rugi tau. Betul. Sebab I akan duk cari kat bawah je. Betul. Rugi. So macam mana you nak lift it tau. You nak naik, you nak shortcut. Supaya masa you tak terbuang ni. Dia dah bagi spesifik topik. Jadi bila saya tu dia jawab. Saya terkejut dia jawab. Sebab Prof, saya rasa tak jangka dia akan jawab dengan proper way kot. Very polite. Okey. Orientalis. Apa jawapannya? Saya ada simpan lagi kertas yang tu. Okay. Orientalis yang very polite. I kan, bila dia jawab tu dia kata, really thank you for contact me. Actually, your questions very difficult to answer. Dia kata. Kalau saya dikata pun saya kata, I don't know how to answer your question. But I can give you 5 topics which never been touched yet by anybody. Yeah. Dia kata gitu. Lepas tu, kita memang duk cari topik tu, Rosli. Cuma kita, mungkin Prof masa tu tak berapa pasti agaknya. Saya tak pasti. Kita baru keluar PhD. Yeah. Jadi, bila dah publish dekat, masa tu paper tak publish lagi kat Leiden. Saya tengah membaca. Saya kata macam mana saya nak. Sebab saya baca paper-paper daripada Oxford, daripada Birmingham, daripada Harvard semua tu. Macam mana dia orang boleh sampai achieve this level? Macam mana kita baca kan? Kata, mesti ada somebody, mesti ada a method ni. Kita pergi ke akademia. Bidang tu lah semua high professor. Emeritus semua professors yang high class. Kemudian saya baca tulisan dia. Macam mana nak dapat macam ni? Tak boleh. Saya tak boleh buang masa. Saya kena contact one of them. Okay. Tu I pilih Carter. Okay. Ada nama dia tu. So kita duk baca buku Carter, Chomsky, buku Owen semua tu.
yang Arab ni kita dah macam khatam dah lah kan. Kemudian saya kata saya baca tu. Tu yang dia kata you have 5 topik. Masa tu yang Leiden tu still lagi tak publish lagi tapi dah siap. Dah siap. Saya bila dah siap saya tunjuk kat Prof Kopaski, saya tunjuk kat Prof ni, Prof tu. Kau rasa macam mana? Ada aku ni layak ke untuk publish? Tengok Rosli. Kita nak letak diri kita ni Kopaski pun komen. Lepas tu pergi ke Arsyad. Rasa macam ni Prof Arsyad ni. Ni okey betul dah ni sikit-sikit. Tahu kau ni salah. Tengok belajar. Lepas tu tunjuk lagi. Puas hatilah 2-3 orang ni. Siapa lagi nak bagi ni? Lepas tu saya kontak tunggu tu saya pun hantar je. Kita pejam mata hantar. Tapi masa lepas hantar tu kita nak buat artikel lain, kontak MG kata, okay, I give you 5 topics which I think that never been touched yet, dia kata. Kemudian ada tengok tu tajuk apa ni, ya Allah tengok. Dia antara 5 tu ada 2 tajuk yang kena dengan pembacaan saya. Jadi saya ambil dulu yang satu tu, the connection of Arabic language and the idea of modesty in Latin. Jadi saya tulis, saya kata saya nak kaji hak ni connection. Rupanya modesty itu adalah something yang taught. Modesty in Latin dia kata modesty. Dalam nahwu Latin dia kata modesty is something taught. Macam yang Chomsky sebutlah. Jadi Arabic grammar kita dah tahu dah konsep dia macam mana. Jadi bila saya tulis dapat satu artikel. The connection between Arabic language and the same article, the same topic. Kemudian bila dapat topik tu saya pun macam mana saya nak jual ni. Saya present dekat Istanbul. Saya tak fikir dalam ni Rusli. Saya present kat Istanbul, kemudian publish dekat Melbourne. Ada artikel dia. Publish dekat Melbourne. Kemudian paper saya tu dapat 95. Dia maknanya best paper juga, among the best paper. Sebab ramai daripada negara barat pun hantar. Jadi paper saya dia ada 2 examiners. First examiner bagi 94. The second one bagi 96. Means 95. I got 95. So suppose I dihantar ke China untuk present paper, but dia dah janji kalau siapa dapat the best above 90, we can send you or arrange you go to China to present the paper. Tapi dia tak present. Dia tak hantar. Tapi saya leave it je lah, yang penting dah publish kan. Tapi saya boleh letaklah dalam CV mengatakan that is the best paper. Publish dekat Melbourne tu. Kemudian bila tu saya jadi seronok lah Rosli. Orang nak bagi jawatan. Saya kata please don't give any positions to me. Sebab I was student leader before. Jadi the university created me sebenarnya yang to be latih kita, dah design dah macam mana kan semua. Lala bila habis PhD tak nak pula, padahal duduk kat kita kan. Saya kata bagilah kat orang lain. Ramai lagi orang lain boleh pegang jawatan kan. Tak runtuh ini saya tak pergi meeting pun dia kata. Bila you dah seronok tahu gini. Jadi bilik saya kat sini lah. Jadi dia asing sikit jauhkan daripada orang. Jadi you nostalgic dengan you punya pemikiran. Gitu. Dengan kajian. Kemudian saya menulis lagi banyaklah paper tu. Saya tak tahu kenapa. Daripada satu paper tu saya dapat kembangkan paper lain. Tapi dalam tajuk lain bukan plagiate, but the point from the first paper can be another paper, kemudian another paper saya create lagi. Maksud Prof, dia ada hubung kait ataupun connectivity. Sebab itu bidang saya. Kenapa jadi macam terus? Sebab dia thought besar. Dia filosofi. Wide range di coverage. Yes. Kemudian saya dah boring tu nulis ke Inggeris, ke Arab pula. Saya pun nulis ke Arab. You nak tahu, untuk menulis bahasa Arab tu you kena bercinta dalam suasana tu. Sebab Arab ni dia adalah tazawuk. Tazawuk maksudnya you mesti berada di dalam dunia itu. Apabila you membaca semua tu, dan kita publish dapat tulis dapat publish mula dekat Tajdid dekat universiti ni lah. Kemudian saya kata seronok nulis
buat lagi. Dia akan seronok bila paper you publish. Betul. Kepuasan. Kemudian saya buat lagi publish paper dekat Jordan. Dekat Majma' Lughawi. Tak ada lagi masa tu orang kat Malaysia publish kat situ. Majma' Lughawi. Untuk publish negara Arab ni memang bukan senang. Ya. Terutama anda bukan Arab. Ya, bukan apa ni, native language Arab. Bukan native speaker. Speaker, ya. Jadi dekat Jordan, saya cakap universiti dekat department, paper saya dah publish. Dekat mana? Dekat Majma' Lughawi. Semua terdiam. Kau tak pergi belajar negara Arab, tiba-tiba kau dapat publish. Macam mana tu kan? Saya boleh tunjuk ya, Rusli, tak apa, saya bangun tak apa. Ni. Okey. Saya tunjuk inilah. Ini yang kat Jordan. Majma' Lughawi. Nama saya tak atas. Dia kalau nama tak atas ni dia ranking paling tinggi. Ya. Itu. Ini di Jordan. Bukan senang ni dalam Majma' Lughawi. Okey. Maknanya ini makam yang tertinggi lah. Kemudian saya tulis lagi kat Kuwait. Ya. Kat Kuwait. Universiti Kuwait. Susah nak publish. Saya tak tahu susah nak publish. Orang lain yang cakap. Cuma Prof hantar saja. Saya hantar je. Saya tak tahu pun susah. Saya cuma tahu dekat Kuwait ada Universiti Kuwait. So hantar je lah. I don't have link, you know. Networking. Tak ada networking semua. Jadi kenapa dia susah? Sebab dia ada majlis konsul ni. Rigid, sangat rigid. Rigid. Dia ada majlis nasyar ilmi. Majlis nasyar ilmi ni council akademik. Ya. Bukan senang. Jadi ada ramai ahli yang memantau, yang evaluate. Yes. Jadi dia pun publish saya punya pun dekat nombor 1. Ranking saya nombor 1 juga. Okey. Kemudian ni pun dia orang terkejut. Yeah. Sampaikan Profesor Abdul Rahman Arif daripada Ummul Qura, dia tanya saya. Dia tahu publish kan, dia email saya. Aku dengar apa kau publish dekat Kuwait. Ya, berapa lama kau hantar? 6 bulan je. Lepas tu kau hantar 6 bulan. Berapa kali kau hantar? Sekali tu je. Lepas tu dia kata, ya Allah soleh, aku hantar 6 kali. 6 kali. Diorang memang nak publish tempat ni. Sebab dia tak akan dia kaya. Saya tak pernah bayar ni. Kan kita sekarang ada setengah bayar apa. Memang ada. Saya tak bayar. Sebab dia tak perlu benda tu. Dia nak maklumat kita je. Yeah. Maknanya kualiti penulisan dan penyelidikan tu mesti mencapai satu standard yang sangat tinggi. Yes. Baru mereka akan publish ataupun siarkan. Terutama di Kuwait ini, dia tak masuk. Yeah. Jadi kalau tengok ni apa Rasli? Ini yang kedua ni adalah Kuwait. Kuwaiti. Arab bila tahu kita publish, dia kata, "Engkau publish kat sana." Dia tak tahu lagi tempat pertama. Ya, lepas tu dia tengok, tempat pertama kau punya Kuwaiti, dia tak akan letak. Arab lain, bukan Kuwaiti. Bukan orang Kuwait dan bukan orang Arab sebenarnya. Jadi biasanya dia akan letak Kuwaiti kat atas. Saya bukan Arab. Jadi tu yang orang terkejut. Ada yang katakan kalau publish ini terus dapat profesor. Ya, saya kata, saya hantar lebih daripada 30 paper. 30 paper saya hantar. Dan Rosli, saya jenis menulis seorang. Adalah, ujung-ujung tu adalah menulis dua, ramai-ramai kan. Sikit-sikit. Tapi 95% saya sendirilah. Sebab dia filosofikal. Kalau you nak tulis dengan orang, tak jadi. Ya. Sebab thought kita dengan orang tu mungkin tak sampai. Tak tahulah. Tak selari. Orang kata, asyik menulis orang je gini. Saya bukan tak nak tulis sama-sama, tapi takkanlah setiap kali saya nak buat, okey, saya nak buat artikel. Saya katakan dengan dia orang, tak boleh, saya kata. Ini benda daripada dalam. Dan benda tak boleh digabung. Dia tidak melibatkan apa yang statistik. Tak ada benda tu. Dia mesti daripada sini. Hasil daripada pembacaan. Pemikiran. So you have to write by your own only. If you
invite somebody apa pada waktu itu, dia tak jadi. Dan saya rasa dia lagi menghuru-harakan dan Dia mengganggu. Mengganggu saya cara saya berfikir. Dan saya menganiaya kawan saya pula tu, baik saya buat sendirilah. Tu. Ini Prof? Ini terbit kat London. Jadi di London pun tempat saya nombor 1. Masa ni saya tak dapat profesor lagi, baru associate. Semua ni masuk associate. Jadi saya gunakan ini semua untuk professorship. Yep. Dia kan nak articles kan. Yang diterbitkan. Ya. Dan ini di Poland. Kalau tengok kat sini, Rosli, ini atheist semua ni. Tidak beragama. Atheist. Tidak mempunyai kepercayaan agama langsung. Ya, atheist. Jerman, Eurasia semua. Mereka ramai. Di University Krakow, Poland. Saya ada nama saya dekat sini. Saya seorang, tapi kat bawah sekali. Saya seorang dekat. Ni bukunya. My Annual Philosophical Journal. Prof, maksudnya mereka ni atheist. Jadi bila Prof tersenarai dalam buku ni atau jurnal ni, adakah ini bermaksud mereka mengiktiraf orang yang beragama? Secara langsung dan tidak langsung? Saya rasa mereka nak tahu. Mereka nak dapat info. Sebab yang ni tulisannya kebanyakan bukan Inggeris. Betul. Mereka ni tulis dalam bahasa Slovak, Rusia, Netherlands, semua-semua tu. Jadi saya tulis bahasa Inggeris. Jadi bila agaknya benda tu baru bagi mereka. Ya. Bukan senang, bukan mudah. Okey, Prof. Tadi Prof mungkin ada sebut nama seorang pensyarah Libya tadi. Bagaimana penerimaan beliau dan mengevaluasi dan menasihatkan Prof tentang you punya kajian? Okey, bila dia sampai, sebab saya cakap dengan universiti, saya tak naklah, saya nak tukar musyrif. Saya ni biasa tukar musyrif. Tapi tukarlah macam mana pun, dia punya tesis saya tu tak berubah. Maksudnya dia tak nak pergi tu lagu mana. Saya tahu apa yang saya buat. Cuma Prof memerlukan seorang yang betul-betul boleh supervise. Supervise yang saya dah buat tu, nak tarik macam mana tu. Macam mana saya nak endingkan tu. Faham? Nampak? Jadi datanglah Profesor Abdul Hamid Mahmud Az-Zawi daripada Universiti Ghar Yunus Benghazi di Morocco, Libya. Mana yang Muammar Gaddafi hantar tu. Jadi bila dia ramai dia datang tu, akhir depan kata, mujurlah boleh itu langsung si solehah ni macam ni. Jadi dia pun nak jumpa saya. Saya pun pergilah. Waktu macam ni lah. Dia biasa datang lewat kan, negara Arab kan, dia datang. Dia bawa isteri dia, anak-anak dia. Dia nak lagi pergi office dia tu. Mula tu dia tengok saya tu, dia kata, okey, aku dengar banyak cerita pasal mu ni, mu tak boleh nak habis nak pergi ni kan. Dia kata sebenarnya topik mu terlalu besar. Topik saya tu terlalu besar. Jadi dia kata, sekarang tugas aku nak bawa kau sekarang duduk tengah laut. Jadi tugas aku nak bawa kau ni tepi laut je. Tengok musyrif tu, dia kata. Saya kata, besar ya topik aku. Jadi kan, bagus juga saya berfikir macam terus ni. Sebab kalau saya rasa besar, saya rasa, macam mana aku nak buat, aku kecil. Tapi disebabkan saya tak tahu topik itu besar, jadi saya rasa, okey. You nampak tak? Benda tu dah jadi terbalik. Dia sudah emotionally. Lepas tu, bila saya, okey, dia uji saya sebelum dia ambil. Dia uji. Cuba kau i'rabkan ni. Sentence ni. Lepas tu, dia susah i'rab. I'rab apa maksudnya? I'rab tu dalam Quran, Iza sama'un syaqqat. Cuba kau i'rab, Iza sama'un syaqqat. Saya kata, okey, Iza sama'un syaqqat. Cuba kau i'rab. Lepas tu saya kata, as-sama'u itu mubtada. Syaqqat itu khabar. Sebab Iza itu dia boleh menerima keadaan. Itulah i'rab tu. Kemudian dia kata, kalau aku tukar syaqqat sama'u apa jadi? Dia kata. Saya kata, kalau kau tukar tu jadi fa'il fa'il. Dia dah bertukar, dia bukan mubtada khabar. Saya katalah dalam bidang saya lah. Okey, kau pas dengan aku.
Okey, Prof. Kita teruskan perbincangan kita. Memang interesting ataupun menarik yang Prof cerita. Prof, Prof banyak terlibat dalam kajian melibatkan tamadun Melayu tua atau Melayu purba. Bagaimana Prof boleh terlibat dalam kajian tersebut dan apakah yang Prof dapati daripada kajian ataupun penyelidikan tersebut? Okey, sebenarnya saya ni, Rosli, tak ada niat pun nak ambil tugas Profesor Sejarah di Malaysia ni sebab bidang saya luas. Tapi disebabkan ada beberapa orang datang, Prof cerita pasal alam Melayu, saya tahu alam Melayu tapi saya tak adalah cakap aku tahu alam Melayu tak je. Sebab dah ada pengkhusus orang yang takhusus di sini. Tapi disebabkan bidang saya itu saya kaji daripada atas dan Nabi Adam, Chomsky semua kan. Dunia saya begitu. Dan ia secara langsung dan tidak langsung berkait rapat dengan tamadun dunia Melayu. Jadi bila you cerita pasal pemikiran linguistik, you mesti cerita tamadun. Tamadun maksudnya bila orang itu ada bahasa yang lengkap, boleh berkomunikasi, high intellectual, barulah tamadun terbina. Betul. Jadi kita tahu kat mana tamadun awal. Bermula situ, Rosli. Oh, Mesopotamia. Lepas tu Mesopotamia. Lepas tu apa? Kenapa Mesopotamia? Oh, rupanya di Fertile Crescent area. Daripada Mesopotamia pergi ke Syria dan terusnya ke Palestin. Oh, di situ alam nabi-nabi. Dah mula dah terbongkar dah. Bila kita dah tahu, kita baca kitab tafsir. Alam nabi-nabi ni. Okey. Lepas tu, yang kedua adalah Mesir. Kenapa pula Mesir? Oh, Firaun, Nabi Musa. Nampak tak kaitan dia? Lepas tu kita baca buku putih. Western Scholars, nama-nama tu jumpalah, nama-nama pelik lah, Ramses lah itu semua kan. Lepas tu, kita pergi lagi. Oh, India, Harappa. Nampak tak? Betul. Harappa. Oh, Mohenjo-daro. Ada cerita kan? Yang Mohenjo-daro tu. Saya ingat lagi. Macam mana terbinanya tu lembah Indus itu. Dia bukan nama India. India itu baru. Namanya Indus. Hasil daripada pertemuan Sungai Jamna dan Sungai Jamna, Ganges dan Jamna. Okey. Jadi lama-lama kita dah tahu dah, that is the basic. Kemudian, oh China. China 2,500 lebih kurang gitu. Lepas India. Oh, Sungai Kuning, Yellow River. Lepas tu turun lagi. Saya jumpa peta. Peta, Prof Kopaski, kawan saya, sebelah ni je bilik dia. Depan sini. Jadi dia selalu kongsi apa-apa. Dia profesor yang dah berumur, dah senior. Jadi you beruntunglah you berkawan dengan profesor di sini. You sebenarnya bila berkawan dengan profesor, you shortcut. Betul. You shortcut, you tak perlu dah. Dia akan cakap, buku ni. Itu dia. Lepas tu supervisor saya di tingkat 4. Saya dikelilingi dengan maklumat. Jadi dia Yellow River. Oh, Yellow River. Kemudian kita dapat kat Champa. Oh, di Southeast Asia. Champa. Funan. Oh, Patani sini. Bermula daripada situ. Termasuklah Kedah Tua. Turun tu Kedah Tua, tiba-tiba saya kaji Mesopotamia, terjumpa perkataan kalah. Dia tulis kalah ataupun kalhu. Betul. Sebenarnya kal'a. Kal'a ataupun kal'ain. Sebab batu inskripsi itu inskripsi Shalmansir. Shalmansir I itu pada tahun 1300 BCE. Inskripsi itu tulis kal'a. Tapi disebabkan biblical studies yang discover benda itu, dan biblical studies ni adalah European. Mereka tidak boleh menyebut huruf Ain. European tak boleh sebut huruf Ain dengan bagus. Maksudnya huruf Ain itu tidak makharijul Ain itu bukan milik Europe. Dia tak boleh sebut. Jadi tu yang dia tak boleh sebut Ain tu, jadi dia kata kalah. Sepatutnya Kal'ain. Kal'a atau Kal'ain. Sebab apa, Rosli? A.F. Elbiston, seorang pakar bahasa kuno Mesopotamia, dia kata setiap inskripsi yang ancient ni, dia tidak ada huruf vowel. Dia tidak ada A-I-O-U, dia tak ada. Betul. Dia hanya ada huruf konsonan. Sebab tu dalam Rosetta Stone yang dijumpa ataupun dipanggil
Stone Rashid yang dijumpai di Sungai Nil itu semasa penaklukan Napoleon ke atas Mesir pada tahun 1798 tidak silap saya, atau 96. Dalam Rosetta Stone tu dia ada perkataan PLST. Okey. Itulah yang dibongkar oleh somebody from France. Dia adalah pengkaji tu. That is the word Palestine. Palestine. Dia tak tulis, dia tak ada huruf vowel, dia ada huruf PLST. Saya tulis artikel dalam paper pasal ni. Jadi sebenarnya bila tidak ada huruf vowel A, E, I, O, U tu, jadi kajian tu lagi banyak yang boleh dibongkar. Banyak lagi dibongkar. Jadi itulah perkataan yang membuktikan Palestin itu wujud. Faham? Rosetta Stone itu tak silap saya dalam 100 BCE ataupun 300 BCE. Ini bermaksud kerajaan Palestin telah wujud lebih awal lagi peradaban ataupun negara-negara lain. Jadi bagaimana pula dengan alam Melayu pula? Okey. Prof. Back kepada kalah tadi. Bila dia kata kalah, ada tu. Kemudian sebab tak ada orang kita. Bangsa kita tidak mengkaji benda itu. Jadi kita membiarkan seolah-olah orang lain kaji. Jadi tak salah dia orang juga. Dan persepsi mereka pun saya rasa tidak tepat. Sebab mereka bukanlah dari situ. Ya. Mereka bukan dari situ. Jadi mereka mengatakan kalah. Okey, dalam kalah itu dia kata kalah ini pemberian nama kalah itu hanya based on literary discovery, maksudnya based on dalam inskripsi itu sahaja. Without ecology discovery. Bukan based kepada penemuan, ekskavasi, bukan. Apa yang dikata, apa maksud kalah? Kalah dalam bahasa yang dikenal dalam bahasa Syria itu ialah prosperous. Maksudnya maju, untung. Prosperous dalam bahasa Inggeris. Prosperous. Lepas tu indah. Itu maksudnya, cantik. Prosperous, indah, cantik, beautiful, dia tulis itu. Kemudian tujuan kenapa kerajaan Assyria itu membina bandar Kalah itu. Dia kata pembinaan bandar Kalah itu disebabkan ingin menguatkan ketenteraan. Faham? Menguatkan ketenteraan dan menguatkan ekonomi. Mesopotamia tak ada relau. Betul? Kedah tu ada. Mesopotamia tak ada relau. Yaman tak ada relau. Jadi mana ni kalah ni? Okey, India adalah relau. Tetapi kita dapat catatan daripada buku Al-Kindi dan juga buku Al-Biruni. Al-Kindi dia Al-Kindi dulu dia sekitar 800 AD. Dia mengatakan bahawasanya the best sword in the world came from these countries. Dia kata Saiful Yaman. Yang pertama ialah Saiful Yaman. Pedang Yaman. Yang kedua pedang Kal'a. Saiful Kal'a. Dia kata mari dari satu tempat bernama Kal'a ni. Kalah ni. Dia kata. Dia sebut. Lepas tu yang ketiga Saiful Hind. Pedang India. Kemudian dalam 900 AD dalam kitab Al-Jamahir yang ditulis oleh Al-Biruni. Al-Biruni makna dia mari sesudah Al-Kindi. Al-Biruni sebelum dia tulis Jamahir, dia telah tulis kitab pasal negara India. Dalam 700 pages. Saya ada kitab. Kemudian dia tulis, dia tak ada cerita pun pasal relau apa. Dia cerita pasal raja dan kasta di India. Kemudian lepas tu dia tulis buku Al-Jamahir. Tak tebal, dalam 150 pages lebih kurang. Dia tulis tu, dia kata semua the best item came from Kalah. Lepas tu saya bincang dengan Prof. Mokhtar. Rupanya Prof. Mokhtar kata di Yaman tak ada relau. USM kan? USM? Ya. Tak ada relau. Yang ada hanyalah tempat nak tempur pedang.
Jadi di mana redlaunya? Maksudnya Rosli, dia ambil besi kalah, bawa ke Yaman, buat tempur pedang untuk dapatkan harga mahal. Sebab kalau disebut Saiful Hind, Saiful Yaman, harganya mahal. Kalau kata Saiful Qal'ah, harganya rendah. Ya. Itu. Ya, perdagangan. Ya. Untuk patutlah yang tadi dalam Batu Ustaz kata menguatkan ekonomi. Okey. Dan macam mana Prof tahu pula Qal'ah tu Kedah Tua? Okey. Kita dapat ramai orang komen. Bukannya orang katakan, saya tahulah benda ni, dia kata bukan Qal'ah Kedah Tua saja Qal'ah. Dekat Yaman pun ada. Dekat Syirah pun ada nama Qal'ah. Dekat India pun ada nama Qal'ah. Lepas tu saya tak tahu yang mereka kata begitu. Kita tengok dalil, okey gitu. Saya meyakin itu adalah Kedah Tua kerana ada satu catatan daripada Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldan. Mu'jamul Buldan ni, Rosli, dia adalah the encyclopedia of countries. Countries yang daripada dulu lagi. Jadi Mu'jamul Buldan ni dia menceritakan tentang nama-nama tempat atas dunia ni. Dia ada berjilid-jilid. Jadi ada satu cerita dalam Mu'jamul Buldan, seorang traveller daripada Baghdad. Dia ni selalu berjalan lah. Maknanya dia daripada China, dia nak balik semula ke Baghdad. Dia kata, saya telah singgah di satu tempat, sebelum sampai ke Baghdad itu, ada satu tempat bernama Qal'ah. Di mana kawasannya penuh dengan relau. Tempat orang melebur besi. Dia ni merupakan pintu gerbang sebelum masuk ke dunia yang sebelah sini. Ingat ya Rusli, kita ni dulu dikenali sebagai Syirkul Hind. Syirkul Hind, Timur India. Sebab dia tak panggil kita alam Melayu. Dalam catatan sources, dia tak kata kita alam Melayu. Kalau daripada Orientalis, daripada penulis Arab pun sendiri, dia akan kata the Syirkul Hind, ataupun dia kata East Indies. Jadi ramai yang keliru kata itu India. Sebenarnya tidak. Sebenarnya bukan. Sebab India ni ada dua istilah. Bila sebut Hind, sebut India, dia ada Peninsula India dan dia ada Insula India. Peninsula India itu adalah the benua itself. Benua India itu sendiri. Tapi kalau dia kata Insula India, itu adalah pulau-pulau yang selain daripada benua itu. Dan termasuklah Sumatera, sebenarnya Tanah Melayu, even Filipin, semua itu dia panggil insula. Insula maknanya di luar peninsula. Jadi kalau ada bahasa Arab dia panggil Syirkul Hind. Maknanya bila sebut Syirkul Hind, kita. Jadi di manakah pintu gerbangnya? Kedah Tua ataupun Qal'ah itu tadi. Kerana Rosli, di Kedah Tua tu, Sungai Merbuk sekarang ni adalah Sungai Purba. Betul. Airnya kalau tengok main-main hitam, tapi jernih kan. Dalam itu. Kalau sebelum ini, maknanya semasa proses peleburan di orang dulu, maknanya sebelum 1300, airnya 5 kali ganda lagi tinggi. Betul. Disebabkan itu, di Kedah Tua itu ada 3 sungai. 2 sungai tembus ke Teluk Siam dan 1 sungai tembus ke Tanah Merah, Kuala Kerai. Itu. Jadi saya pernah bincang dengan Prof Mokhtar. Saya tanya dia, kenapa saya baca dalam Western Scholars punya writing, dia kata kebanyakannya dia akan kapal-kapal akan lalu kerah. Akan lalu kerah untuk tembus ke Teluk Siam. Kenapa dia tak sebut tentang Sungai Batu? Jawapannya Rosli, sebenarnya kapal tidak lalu kerah. Kapal lalu Sungai Batu di Merbuk itu. Kerana apa? Di Kerak itu memang boleh lalu kapal, tapi kapal kecil. Kerana dia adalah berbukit. You kena ingat lah, kita ni, Malaysia ini tidak tenggelam dan kan kita kecil je. Tapi kenapa kita tidak tergugat mana-mana gempa ke apa kan? Kita ada Banjaran Titiwangsa. Banjaran Titiwangsa merupakan tulang belakang kepada negara kita. Betul. Okey. Di mana ulunya? Ulu Jempol. Di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan.
Ulu Jempol itu adalah pelabuhan besar itu. Asalnya pelabuhan besar Jalan Tengkek tu. Dia, saya dah pergi Jalan Tengkek tu, dia macam welcoming tau. Mana kapal-kapal besar masuk. Dia adalah ulu Banjaran Titiwangsa. Mana kepalanya? Himalaya. Dekat Nepal. Okey. Dia kata kalaulah Banjaran tu tembok kan. Sebab itu tok nenek orang Melayu dulu duduk atas tempat tinggi sebab air. Saya ada kajian 6,000 tahun yang silam. 6,000 tahun yang silam bersama dengan banjir besar Nabi Nuh lah. Berkait rapat. Naik sebab kalau base kepada penemuan saintis Cina dan Turki, dia pergi ke Ararat, dia kaji carbon dating of the ship tu sendiri, kayu tu 4,800. 4,800 BCE. Maksudnya di sini lebih kurang 5,000 lah. 5,000 BCE kalau convert kepada 6,000 tahun tu, dia lebih kurang. Ada kaitan. Ada kaitan. Makna tu BCE. BCE makna 5,000 daripada Nuh sampai ke Nabi Isa AS. Campur 1,000. 1,000 tu baru kita kata 6,000. Makna dia kiraan dia 1,900 lebih lah hari tu. Nampak tak? Dia tak kira daripada 2,000. Okey. Jadi, bila dia kaji benda tu, dia kata 4,000. Jadi kita bundarkan 5,000. Maksudnya di sini, alam ini penuh dengan air ni. Betul. Sebab tu, dia duduk di atas Banjaran Titiwangsa tu. Dan Banjaran itu menjadi pulau. Sebab tu, Gunung Jerai tu, dulu dikenali dalam Merah Mahmasa dipanggil Pulau Serai. Sebab, Gunung Jerai tu, dia tidak bersambung dengan Banjaran Titiwangsa. Dia asing. Gunung Jerai, Gunung Ledang, asing. Dia tidak dalam atas Banjaran Titiwangsa. Sebab tu kita dengar cerita, bina jambatan Sultan Mahmud untuk ke sana. Dia bukan atas Banjaran Titiwangsa. Maksud tu ada laut. Makna air. Air besar. Lepas tu, dan Pulau Serai tu maksudnya istana. Ada orang tanya, macam mana Prof nak cari daripada... Alah, Google je. Dalam mauduk tu, dalam kalau type kod Arab, Sarai tu. Sarai. Sim, Ra, Alif, Ya. Sarai itu istana. Okey, Sarai itu boleh cari dalam Google, you type tu, Sarai tu maksudnya palace. Palace. Jadi, dia adalah istana. Habis kenapa nak buat istana? Adalah wakil daripada Jerai, maling Jerai, maling Gunung Turun masa saya bentang. Maknanya, Prof membaca juga hikayat purba? Saya baca. Bila once you baca classical books, dia ada hikayat purba. Betul. Dia ada hikayat purba dan hikayat info-info begitu bersih. Dia tidak lagi dicemari oleh orang yang ingin mengubah sejarah dunia. Seperti apa yang berlaku dalam buku-buku sejarah yang ditulis oleh penulis Barat. Sebab itu saya kata pembacaan daripada bawah susah. Sebab you baca buku yang sepatutnya you tak baca lagi. You kena baca buku yang bersih dulu. Barulah baca buku yang sudah diolah orang. You ada satu fundamental yang kukuh. Betul. Ni benda yang betul aku tahu. Maksudnya yang datang kemudian itu itu pandangan orang. So you ada satu critical view. Betul. Nampak tak? Jadi back kepada Sarah tadi. Jadi rupanya di Jerai itu ada banyak istana. Tak silap saya, mereka cakap ada 14 istana. Dan rupanya ada kapal, ada kulit-kulit kerang tu banyaklah dekat situ. Memang ada bukti. Ada betul. Bukti kan? Ya, betul. Jadi itulah Jerai yang saya fahami lah. Prof, maknanya mereka beragama Islam? Okey, back kepada agama. Daripada kalaulah Campak itu 1,500 BCE. Kenapa Campak? Adakah di Campak tu saja? Tak ada ke Kedah Tua ke kawasan Kelantan tu ke kawasan Aceh tu ke? Kenapa bukan di situ? Sebenarnya penulis-penulis peta ini, pelukis-pelukis peta, dia melukis peta base kepada landmark. Landmark. Kenapa landmark? Kerana mereka tak dalam tah peta ni dia hanya perlu tulis tanda sikit je. Maksud kalau dia kata Campak, maknanya dia pergi Funan, Patani, Kedah, Selatan Tai tu, Sumatera semua tu, semenanjung Malaysia adalah kawasannya. Sebab dulu kita ni satu.
sebelum pecahnya Sundaland itu. Kita ni boleh berjalan daripada Sumatera ke Sabah. Betul. Nampak tak? Jadi ini adalah tamadun besar. Tamadun besar, tapi telah terpisah disebabkan ada gempa demi gempa, maka dia terbentuknya semenanjung dan pulau. Itu. Jadi back kepada tamadun tadi di Champa itu. Sebenarnya Champa ini ialah laut terbuka. Terlalu maju. Mempunyai beratus-ratus pelabuhan. Masa tu China masih lagi tidak begitu. Jadi di sini pada peringkat awal China berhubungan baik dengan kerajaan Champa. Tapi lama kelamaan melihat kawannya itu kaya. Ya, kaya. Dulu kalau dalam catatan Arab dipanggil Sin Hind. Sin Hind. Sin Hind tu maknanya Indochina. Sin Hind ini dia kata kaya, ada emas, banyak emas. Saya baca catatan dalam jurnal yang high impact kan untuk publication. Jadi artikel-artikel tu kalau tidak benar tidak akan publish. Betul. Nampak tak? Dia untuk dapatkan publication, dapat sumber yang betul ni Rusli, you mesti baca academic writing books by the professors. Professors ataupun maknanya academicians lah. But if you got the professors, maksudnya baguslah, maknanya authentic. Ya. Kemudian yang kedua, you kena baca articles. Academic articles yang high impact, yang publish dalam jurnal-jurnal yang high impact, yang bermutu tinggi. Ya. Sebab tu dia ada ranking ISI, Scopus. Kat negara Arab pun dia based on the university macam mana. Lepas tu yang ketiga, you kena refer tesis. Tesis, sebab tesis itu cerita benda yang betul dan penemuan yang pelajar itu jumpa. Sebab dia nak dapat sijil. Adapun yang dalam Google itu sudah diubah. Ada yang benar. Tetapi saya perhati jika melibatkan kepada tamadun Islamic civilization, ada berlaku perubahan. Sebagai contohnya, saya baca tentang batu bersurat Prahba yang dijumpai di Brazil adalah hasil daripada cerita tentang kedatangan orang-orang Phoenician ke Brazil. Dia nak pergi ke Afrika Selatan, tetapi disebabkan ribut yang kuat, mereka terdampar di timur Brazil, di Parahba. Dan di situ ada batu bersurat. So mereka namakan batu bersurat itu Parahba. Dalam batu bersurat itu tulis, kami daripada City of King. We came from the City of King. Kami dari Bandar Diraja. We are children of Shem bin Nuh. Sebut kami adalah anak-anak Shem bin Nuh. Itu dalam tesis yang saya baca daripada Universiti Afrika Selatan. Saya baca tesis tu. Tesis tu tesis master tentang biblical study. Saya ada tesis tu. Jadi tetapi dan dia kata 800 BCE. 800 BCE. 800 BCE ini selepas zaman Nabi Sulaiman. Sulaiman 980 hingga 935 BCE. Jadi dia kata 800. Bila kita cek tengok benda yang sama ada dalam Google. Batu bersurat sama tapi interpretasi dah lain. Ditokok tambah. Ditokok tambah, dibuang. Jadi dalam Google itu dia kata King of City, we came from the City of King. Ada. Tapi dia tak emphasize Syam tu. Syam tak ada. Tak ada lah. Syam bin we are the children of Syam bin tak ada. Lepas tu dia tukar tahun. Dia kata tahun 600 BCE. Nampak tak? Jadi apa-apa sources, you kena baca daripada sources yang autentik. Betul. Makna dalam Google tu kena 2-3 kali check lagi. Kita kena ragui juga. Kena ragui. Authenticity of the sources tu. Ya, betul. Tapi itulah isu kita sekarang apabila pelajar terutamanya menerima bulat-bulat apa yang ditulis dan dipaparkan dalam Google. Betul. Prof, berbalik tanah Melayu tadi. Berbalik tanah Melayu tadi. Bagaimana? Okey. Jadi back kepada tu,
kita punya buku sejarah kita tidak menceritakan Ya, betul. tentang sebelum 1400. Apa yang berlaku sebelum 1400?